Tahukah anda, satu pembunuhan sahaja pernah mencetuskan perang yang mengorbankan jutaan nyawa. Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 1914. Ia tercetus selepas pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo. Namun, pembunuhan itu hanyalah pencetus. Ketegangan antara kuasa besar sudah lama berlaku. Negara seperti Germany, United Kingdom dan France berlumba-lumba membina tentera dan senjata. Mereka membentuk pakatan ketenteraan. Bila satu negara diserang, sekutunya turut masuk berperang. Akhirnya, seluruh Eropah terlibat. Perang itu mengorbankan lebih 16 juta nyawa. Empayar besar seperti Ottoman Empire dan Austria-Hungary runtuh. Melalui perjanjian Treaty of Versailles, Jerman dipaksa membayar pampasan besar. Rakyatnya marah dan tertekan. Dalam keadaan itu, muncul seorang pemimpin bernama Adolf Hitler. Beliau membangkitkan semangat nasionalisme dan berjanji memulihkan maruah Jerman. Tentera dibina semula secara besar-besaran. Pada tahun 1939, Jerman menyerang Poland. Serangan itu mencetuskan Perang Dunia Kedua. Kali ini, peperangan berlaku di Eropah, Afrika dan Asia. Perang Dunia Kedua menjadi perang paling dahsyat dalam sejarah. Dianggarkan 70 hingga 85 juta orang terkorban. Pada tahun 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dunia menyaksikan kuasa pemusnah baharu yang sangat mengerikan. Perang dunia bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia berpunca daripada persaingan kuasa, dendam lama dan keputusan pemimpin. Kadangkala, satu peristiwa kecil boleh mencetuskan tragedi besar. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.